pukul 3 pagi. Lepas tu kira saya tak pasti polis ke siapa call, ayah kata bas adik yang naik ni accident. So ayah tak inform family lah, kata patah ke apa, dia just kata adik ni accident ni, kita kena pergi hospital Gerik sekarang kot lah. So sepanjang on the way tu kita tak tahulah apa yang jadi. Cuma yang saya sempat dah buka sebelum nak gerak tu, buka FB, tengok bah adik, macam adik kata, adik bongsu kata yang Ana duduk sebelah kiri ni. So macam dulu macam ya Allah, antara hidup dengan mati je sekarang ni. So masa on the way tu kebetulan abang dia sampai dulu, abang sulung dia sampai dulu dekat hospital Gerik dalam pukul 7 lebih tu. So dia masuk kecemasan sebab kita tak tahu yang meninggal siapa, yang hidup siapa. Just cuma masuk kecemasan, dia cari adik. Cuma dia mula-mula tu tak jumpa adik tu. Dia macam, adik aku ada ke tak? Lepas tu dia tanya staff lah, tanya ada tak Nurliana. Dia kata mungkin boleh tengok kat hujung ada yang macam ikut kriteria dan macam putih-putih susah sikit. So dia tengok, alhamdulillah adalah masih bernyawa lagi, diberi peluang hidup kali kedua lah.